seorang pelacur perempuan yang sangat cantik. Bani Israel beriman dengan kitab Taurat Nabi Musa. Dia pergi minum air di sebuah telaga. Dia pelacur lah. Faham tak kerja pelacur? Bukan ngajar sifat 20. Jual body dia. Faham? Siapa nak berzina dengan dia, bayar kat dia RM10, RM30. Faham? Sehari 3 orang, 4 orang sehari. Bertahun-tahun. Banyak tak dosa? Banyak. Bila dia minum air, hilanglah dahaga dia. Lepas dia minum air, datanglah anjing, pusing telaga. Tak sampai. Kenapa? Air itu di bawah. Dan lidah dia tu terseret di atas tanah. Nabi cerita. Ni Nabi cerita. Faham? Lalu perempuan itu pun ambil kasut dia untuk cedok air bagi minum. Kesian. Okey, bila nak cedok tak sampai juga. Air sudah surut. Dia pun nak ambil selendang dia, diikat pada kasut dan dia cedok macam timba. Dapat sedikit air, beri minum pada anjing kerana kasihan, lalu Allah ampunkan dosa dia berzina. Nampak? Itu cerita dia. Jadi kamu berkahwin, alhamdulillah. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at.